Balai Seni Negara, Nadi Seni Visual Malaysia. Sejak ditubuhkan pada 28 Ogos 1958, ia terus bergerak seiring perubahan zaman. Dengan lebih 5,000 karya seni moden dan kontemporari, Balai Seni Negara sentiasa memelihara warisan visual negara. Balai Seni Negara menjadi pusat pertemuan kurator, seniman, penyelidik dan masyarakat. Bakat seni baru juga terus berkembang dengan bimbingan pasukan kuratorial yang sentiasa memberikan yang terbaik. Di bawah satu bumbung, karya berinteraksi antara masa lalu, kini dan masa depan. Balai Seni Negara, cerminan identiti, warisan dan nadi seni Malaysia. Alami seni, hayati budaya di Balai Seni Negara. Seni Malaya, Seni Malaya. Oh, podcast Seni Malaya, podcast Seni Malaya, yeah. Podcast Seni Malaya, yeah. Oh, Seni Malaya, Seni Malaya. Dengan Abang Sabri kan, sebenarnya bagi Yuan banyak soalan first or second. So the first one, cepumas pertama. Mengarah dulu ke berlakon dulu? Wow. Tentunya berlakon dulu. Oh, ya ke? Berlakon dulu. Saya lama berlakon. Saya berlakon usia awal 20-an. Saya mula mengarah umur saya 50. Okey, jadi saya antara lambat untuk mengarah. Tapi ada hikmah dia kot. Kalau saya awal mengarah, mungkin dah awal juga saya tak ada dalam dasar. Yang itu you kena rungkai sikit. Why ah? Sebabnya kita pernah tengok orang sezaman dengan kita kan, dia ada awal dia dah mula mengarah, tapi akhirnya dia makin hilang kan. Jadi bila saya lambat, saya muncul lambat, jadi orang kawan-kawan kita hilang, saya masih ada. Hikmah dekat situ. Okey. Kemudian hikmahnya lagi barangkali proses matang kan. Saya dah umur 50 tahun dalam industri dah lama berlakon. Jadi matang dari sudut bekerja, dari sudut mencari karya agaknya kan. Jadi walaupun saya lambat, tapi saya bersyukur kerana lambat tu saya dilihat masih lagi berdiri di sini. Okey, dan soalan kedua adalah teater dulu atau filem? Teater. Saya nak teater. Filem ni antara yang last lah. Daripada teater pergi ke TV kan, drama TV last. Sebab masa zaman saya muda masa saya sendiri tidak menganggap saya orang filem. Saya sendiri sebab saya jarang-jarang terlibat dengan filem, dengan kerja-kerja filem. Jadi saya lebih dekat dengan dunia TV, dunia sitcom khususnya kerana terperangkap lama dalam sitcom. jadi persekitaran saya bukan orang filem. Akhir-akhir ini baru dekati, cuba letak kaki sebelah kiri. Jadi adakah ini kerana abang selalu buat sitcom, jadi bila buat teater tu dia lebih berat? Ataupun memang hanya pilih teater yang berat saja sebab biasa buat sitcom? Abang Sabri mula dengan teater sebelum sitcom. Ya, I understand. Ya. Tetapi dikenali ramai. Saya bermula dengan teater berat. Teater berat dahulu. Saya berat. Dalam teater, teater berat, tetapi pengalaman di luar, saya suka bergurau. Itu PA perangai kita kan, suka menyakap, suka keluar. Dilihat ada nilai komedi barangkali. Jadi daripada situ yang penulis skrip yang ketika itu juga dia menulis skrip untuk sinematik, untuk filem bintang tu. Dia adalah penulis skrip dan pengarah teater di Dewan Bahasa dan Pustaka, arwah Zakaria Arifin. Jadi dia melihat gelagat-gelagat saya skogor di belakang ni, barangkali pada dia ada nilai komedi. Jadi dia buat satu skrip, dia masukkan watak saya serah kepada Hafsyam. Dan Hafsyam tak ada soal banyak sebab dia percaya pada penulisnya.
Okay. Lagipun dalam masa yang sama, hampir semua pelakon-pelakon dalam Pimpinan Tangtu ketika itu, SYY, orang teater yang dah terbiasa dengan saya di luar. Jadi kemunculan saya dalam SYY, Pimpinan Tangtu tu, kali pertama saya dilihat agak selesa dan berani dengan semua orang. Itu satu kelebihan sebab kita dah berkawan daripada luar kan. Jadi kemunculan pertama itu dah, wah, okay, Hafsam fikir mungkin meneruskan watak-watak tu lah. Dan seterusnya adalah menjadi sejarah sebab abang seterusnya selalu je muncul dan more and more heavy. Betul. Ya. Dan saya masa ketika itu pun dan ketika sekarang pun kalau menonton, saya menonton semua genre kan, baik komedi, baik horror, baik apa. Tapi saya lebih memilih filem-filem yang berat sebab itu minat kita daripada awal lagi. Jadi daripada dulu sampai sekarang pun saya masih melihat membuat. Hingga kan setengah kawan-kawan yang dekat rapat dengan saya tak menganggap saya komedian. Sebab yang mengenali saya di luar tak punya tu. Okay. Dia tak menganggap saya, kau bukan komedi. Dia cakap macam tu. Okay. Dan komedi tu sitcom lah khususnya, barangkali hanya geletek-geletek dan hidup. Abang Sabri dia bukan setakat pelakon dan pengarah, dia pelukis. Dia pernah ada album. Dan ada soalan seterusnya pula. Boleh. Melukis ke, menyanyi ke, mana satu dulu? Dulu je tak semestinya dari segi masa kan, ini juga mungkin dulu dari segi pilihan. Lebih suka. Saya awalnya saya melukis. Kerja pertama saya di Kuala Lumpur ni dengan Dewan Bahasa dan Pusaka sebagai pelukis. Sempatlah dalam 11 tahun lebih kurang kan, 10 tahun 11 bulan tepatnya. Saya dengan Dewan Bahasa dan Pusaka sebagai pelukis. Ini adalah minat awal saya daripada kecil. Jadi dalam perjalanan saya, minat awal saya kenal dunia, saya dah suka melukis kan. Saya nak melukis. Jadi kerja pertama saya juga melukis. Dalam masa sama saya kenal TV, saya minat berlakon. Saya dapat kerja berlakon. Jadi susunan tu saya ikut susunan, saya tak langgar mana dulu. Tapi yang bab suka tu? Okay. Daripada semua yang abang buat. Saya pernah lalui semua, hampir semua. Daripada pelukis, pelakon, pelawak kan, menulis, mengarah, dunia sastra dan sebagainya. Ketika itu saya benda baru, fasa kedua saya lebih suka pada fasa kedua. Fasa ketiga saya lebih suka pada fasa ketiga. Tapi bila dah semua fasa saya lalui, kalau ditanya saya sekarang ni, saya ingin kembali kepada fasa pertama saya. Mungkin boleh jelaskan ataupun describe sedikit fasa pertama tu dalam bahasa abang tu apakah? Melukis. Saya ingin, kalau boleh saya dah tua macam ni, dulu saya nak menjadi seorang pelukis. Tua tak ada tua lah please. Kan dengan begini mungkin dunia melukis lebih relax, lebih tenang untuk orang yang dah bahaya macam saya, tak nak sebut tua bahaya macam saya ni. Saya tak perlu berdepan dengan banyak perkara, saya perlu dengan dunia saya dalam satu bilik, dengan canvas, dengan colour, dengan apa barangkali itu saja, dan saya boleh luahkan apa saja. Dan saya mula rasa seni lukis ni antara seni yang paling besar sekali antara bidang-bidang yang saya lalui itu. Setakat ini saya rasa macam tu. Sebab ini membawakan sedikit mungkin ketenangan ataupun perbezaan dari segi minda. Kalau kita kerja dalam kumpulan, betul. Semua yang lain kan berlakon ke, mengarah ke, semua. Semuanya perlu kerja dalam kumpulan. Dalam kumpulan orang. Tapi melukis semua kita. Hanya kita dan kita saja. Apa kita nak buat, apa kita yang faham, kita tak faham. Kita letak satu titik pun kita dah puas dalam kanvas kita kan. Satu titik tu kita kata, wah, sebenarnya satu dunia tu. Pun kita boleh dakwa macam tu kan. Tak ada orang nak kata tidak kan. Tidak perlu bincang pula dengan betul. Siapa-siapa pun. So makna sekarang tengah banyak menghasilkan lukisan ke macam mana? Secara tak langsung saya seolah-olah macam mana saya nak panaskan balik kan. Nak letak disiplin tu balik ke macam tu kan. Mungkin terus disiplin tu saya pelukis mungkin ada kerja-kerja yang masih kita perlu. Tapi dalam masa yang sama saya ada perkakas untuk saya buat tu saya ada. Kalau free saya duduk sikit saya buat. Satu hari ke satu hari saya cuba dapatkan balik kan
yang penting bukan dapatkan balik minat dan disiplin tu. Itu yang utama. Selain daripada nak dapatkan balik stroke dan sebagainya. Dapatkan mojo dulu. Ya. Tapi selama ni pun saya tak pernah lepaskan. Saya selalu menconteng saja di mana-mana. Kalau saya menulis saya menulis. Saya akan sediakan satu kertas untuk saya melukis. Okay. Pad saya melukis sebab kalau saya start sini kan, saya akan habiskan masa. Relax, sekejap tenang, sepatah balik. Itulah. Kalau melukis, Abang Sabri akan jadikan siapa sebagai rujukan? Mana ada pelukis yang jadi idola ke macam mana ke? Okey, dia macam ni lah. Sebagai orang yang dunia melukis sebagai alam yang kita seronok kan, kita suka, macam lakon kita suka. Kita hampir semua pelakon kita suka kan. Hampir semua tanya pelakon ni suka. Orang suka. Kalau pelawak mana pelawak suka, tak ada tak suka. Macam tu juga dengan lukisan. Kan saya suka dengan hampir semua genre lukisan. Kan sebab saya tahu genre ni berbeza tuntutannya. Jadi saya melihat pelukis-pelukis kita. Saya bermula dengan minat lukis komik. Kan daripada awal sekolah kan. Jadi masa itu saya terlihat dengan pelukis komik. Saya sangat suka pelukis komik tahun 70-an kan. Pelukis komik yang ketika itu saya sangat minati arwah Nik Nordin. Okay, sebab arwah Nik Nordin antara pelukis yang pertama saya kenal secara peribadi ketika saya darjah 6. Dia didatangkan sekolah saya, sekolah baru untuk melukis mural sekolah. Jadi kita kenal, wah ini Nik Nordin pelukis komik perkasa yang sangat terkenal. Jadi saya dekati dia ketika itu. Kawan saya. Jadi saya ikuti komik-komiknya seterusnya. Lama-lama pelukis komik, hampir semua pelukis komik saya minat. Azman Yusof, Jafar Taib dan sebagainya. Dan akhirnya semua saya kenal secara peribadi. Saya bila saya jadi pelukis di Kuala Lumpur. Okey, kalau pelukis-pelukis lain saya juga meminati Latif Muhyiddin. Saya katakan, saya suka garis dan seterusnya. Saya mula terdedah dengan abstrak dan sebagainya. Dan saya di Dewan Bahasa saya terdedah dengan pelukis-pelukis ilustrasi buku. Di Dewan Bahasa saja 48 orang pelukis ketika itu dan hampir semua saya suka lukisan dia orang, sangat berbeza kan. Mohas antara yang paling saya suka dalam bahasa dan pustaka. Mohas seterusnya. Pelukis luar banyaklah kita suka kan. Itulah dia. Tapi saya senang dengan semuanya. Tak ada satu genre saya kata saya tak minat. Itu je. Tak ada berpaksi kepada siapa-siapa punya style ataupun apa-apa style. Betul. Sebab bila saya ke Dewan Bahasa dan Pustaka, awalnya saya buat kerja sebagai pelukis untuk buku-buku matematik. Buat gambar rajah, tampar kan. Jadi itu saja lukisan yang saya tak minat. Kan? Zaman tu potong satu-satu tak. Letak dengan kaugam. Dah potong banyak A, B, C nak letak kat gambar rajah kan. Dan sangat berjaga-jaga sekali bersihnya berterabur kat bawah kan. Zaman tu. Jadi itu saya tak minat. Jadi sekejap saja saya buat kerja tu. Sebab saya dilihat oleh orang Dewan Bahasa Pustaka kecenderungan saya lain barangkali. Jadi dipindahkan saya jadi melukis untuk Dewan Sastra, majalah Dewan Sastra. Dan majalah Dewan Sastra ni satu majalah yang tinggi kan. Dan lukisan-lukisan dalam tu penuh dengan abstrak saja kan. Daripada pelukis Dewan Bahasa sehingga kepada Latif Muhyiddin, pelukis besar tak tu. Jadi saya mula terdedah dan minat dengan benda tu pula kan. Jadi semula melakar-lakar gaya-gaya dia orang untuk sesuaikan supaya lukisan saya diterima. Okey, bulan ni kau lukis 1-2 untuk cerpen. Kan? Jadi saya dah beralih kepada lukisan-lukisan yang bentuk macam tu, surrealis dan sebagainya. Saya mula mengenal semasa saya bekerja. Sebab semasa saya di kampung, saya mohon kerja, saya tak kenal semua tu. Sebab saya datang daripada hanya ada bakat barangkali. Saya tak belajar sekolah yang betul, bukan datang daripada ITM yang belajar melukis, saya datang bakat. Tuhan bagi sedikit bakat untuk saya lulus dalam ujian melukis. Bila lulus melukis, lalu layaklah saya untuk dipanggil temuduga dan lulus pula temuduga. Jadi di situ saya mula mengenal banyak perkara tentang dunia lukisan tu. Jadi untuk Dewan Sastra, sebenarnya saya memang peminat Dewan Sastra. Majalah kan. Jadi mengenai kebudayaan, budaya ni kan,
dengan semua kerja yang Abang Sabri buat, nilai budaya tu abang letak dekat mana? Okey. Saya kalau tengok disiplin saya bermula dengan kuat alam seni kan, walaupun saya bukan daripada asal waktu, tapi alam sekitar saya lebih kuat kan, melukis, jadi kuat. Daripada situ saya mula mendalami semua hal berkaitan dengan seni tadi kan, dan terkait dengan budaya kan. Saya di kampung saya ni kampung yang sangat bersih. Tidak ada dunia seniman, tidak ada dunia kebudayaan. Kampung saya tidak ada kumpulan dikir barat, tidak ada makyung, tidak ada apa. Kampung saya antara bandar dan kampung separuh-separuh kan. Saya pun tak tahu saya muncul daripada minat tu daripada mana kan. Cuma satu je, masa kecil saya terdedah dengan dikir barat. Saya minat dikir barat. Saya tak nak belajar pun. Tapi sebab barangkali saya rasa dikir barat dia ada elemen-elemen pantun. Jadi saya suka pantun, saya suka menunjukkan. Jadi itu barangkali mendedahkan saya kepada itu. Baik. Bila saya kerja di Dewan Bahasa dan Pustaka, alhamdulillah bila Tuhan letakkan saya situ, dia dedahkan saya kepada banyak perkara yang saya rasa ini yang barangkali yang aku cari kan. Jadi saya berdepan dengan budayawan, seniman. Bila tahu saya lagi Kelantan, dan sebanyak mendengar daripada dia orang tentang seni dari Kelantan yang pada dia orang sangat hebat lah. Okey oh kau dari Kelantan, oh kau pernah dengar. Jadi saya rasa saya sangat rugi ya. Okey. Kemudian baru saya mula patah balik. Okey. Dia nak jadikan cerita, teater pertama saya tahun 84 daripada novel Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman, menceritakan tentang seorang Tok Selampit, tukang cerita kan, yang duduk di Kuala Selangor, daripada Kelantan, akhirnya Selangor. Saya pegang watak itu sebab saya dari Kelantan dan tak tahu lah mampu bawa Selampit yang lengguk bahasanya bercerita kan. Daripada situ barangkali orang kenal saya, oh ini orang kuat ni, orang budaya tinggi ni, sebab dia budak muda, umur 20-an mampu buat macam ni. Jadi saya rasa orang melihat saya tinggi kan, mampu dah. Itu saya kata saya patah balik, mencari, mengenal. Sebab semasa di kampung dulu, saya tak peduli pun. Macam imposter. Okay. Bila daripada so, maknanya daripada situlah abang mula rasa bahawa perlu patah balik dan bawa benda ni ke depan. Ya. Jadikan ini subjek utama. Ya, saya ada dua subjek utama dalam saya ketika tu, baik dalam komedi kan, sebelum banyak komedi, saya letakkan nilai budaya tu dalam komedi. Barangkali situ orang tengok ada kelainan sedikit. Saya tidak terpengaruh dengan kemudian yang ada, sebab saya masuk nilai-nilai tradisional dalam komedi saya. Dan juga bahasa. Sebab kerana saya kerja dalam bahasa dan pustaka, saya dah banyak bahasa. Jadi dalam komedi saya, kalau tengok bermain, saya dah banyak bermain dengan bahasa. Peribahasa, contoh apa bahasa saja. Dan dengan nilai-nilai budaya Kelantan. Dan paling penting sekali, satu lagi elemen yang saya rasa saya boleh berbangga, iaitu dialek. Ya, saya meletakkan dialek Kelantan kataku di dalam gelanggang yang tepat, memang tentu yang semua orang tengok dia. Kerana sebelum itu dialek Kelantan dianggap dialek yang sangat pelik, yang selalu dipermainkan orang, kan. Tapi bila saya letak situ, saya dapat rasa orang mungkin mula suka dengan gurau-gurau Kelantan, dialek Kelantan. Sebab ketika itu komedi hanya orang lihat utara je. Okay. Sehingga orang Kelantan sendiri kalau berkomedi pun dia cakap utara juga supaya rasa komedi. Okay. Oh, baru saya perasan sekarang. That's true. That's actually very true. Yes. Jadi pada abang, bila abang masukkan elemen-elemen budaya dan nilai-nilai, sebab penting bagi abang kan, adakah audiensnya memahami ataupun audiensnya mungkin pada fasa pertama dalam pencarian mereka mengenai identiti, mengenai siapakah diri. So, seperti mungkin budaya tidak penting pada kita masa kita muda. Okay. Kita minat, tapi betul, tak pernah terfikir kepentingan ataupun keberatan ataupun nilai dia kan. Cuma bila kita
lebih matang, lebih tua. Ya, betul. Kita berbalik semula kepada saya sebenarnya betul-betul faham ke, menjiwai ke, memang boleh membuat sesuatu ke, betul-betul boleh contribute ke, baru semua ni balik. Okey, saya melihat ketika itu selalunya saya melihat sesuatu tu saya cuba terbalikkan, okay? Arah ni. Kalau orang semua orang berfikir orang KL tak perlu cerita kampung. Contoh ketika itu bila kita stesen TV kan, kau buat cerita bandar. Orang KL tak nak cerita seni Mak Yung kampung, tak nak. Tapi saya cuba terbalikkan fikiran dia orang. Saya kata sebenarnya orang KL yang perlukan benda ni. Sebab tak ada tempat dia. Okay, kan? Orang KL yang perlukan benda ni. Orang kampung dia dah biasa dengan macam ni. Okay, jadi saya cuba terbalikkan benda macam tu. Saya cuba gambaran terbalik. Sebab tu saya try juga bawa dalam Salam Pantai Timur dulu kan, dengan TV3 dalam satu program di Kibagap juga awal. Apa saya ingat awal, program yang hampir sama saya ubah ke stesen ni lain, ke stesen ni lain, sebab saya percaya benda ni penting. Okay, kemudian ke Astro pun lain, dengan bawa semua di Kibagap tapi dengan jalanan lain. Sebab saya percaya satu hari nanti apa yang saya rasa benar. Apa yang saya kata ke TV3, orang bandar perlu ni. Bukan buatlah dengan TV3 sekejap. Sampai 2 musim dia stop. Pergi ke RTM. Jadi bila stop dari RTM, saya berusaha juga buat pergi ke Astro. Sebab saya percaya satu hari nanti orang suka benda ni. Dan akhirnya dia meletup di Astro kan. Jadi balik pada situ tadi, saya rasa budaya yang kita perlu angkat sebenarnya bukan kita rasa kita sengaja nak angkat kan, tetapi kita rasa dia sangat penting. Dia harus selari dengan kehidupan hari ini. Apa yang saya angkat adalah budaya yang sesuai, yang relevan, yang takkan mati. Saya juga menolak budaya-budaya yang tak sesuai sekarang. Okey, saya bukan pegang terus apa saja pasal budaya juga. Saya juga berlawanan dengan setengah orang yang berpegang pada nilai budaya, nilai seni. Ini tak boleh, ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Yang ni patut tinggalkan. Yang patut kita bawakan. Supaya benda tu bila kita kata dia harus hidup dengan pembaharuan dengan di mana-mana, sama dia harus hidupkan dengan cara kita tak boleh nak hidupkan dia dengan cara dulu. Kalau kita nak hidup cara dulu, saya bagi contoh macam ni lah. Mungkin dah terlompat-lompat, tapi tak ada masalah. Saya rasa kutip lah di mana-mana kalau ada manfaatnya. Pantun contoh Satu seni sastra lama kita, puisi lama kita. Kalau kita nak rasa kita perlu mengembangkan pantun sampai hari ini supaya anak-anak generasi muda hari ini minat akan pantun dan sedar bahawa ini milik kita, apa perubahan yang kita harus buat pada pantun? Kita tak boleh nak bawa pantun cara dulu ke zaman sekarang. Sebab anak muda rasa ini bukan zaman dia. Kita ada menolak. Pantun memang kita kena kekalkan sebab sifat dia kekal. Apa salahnya kalau kita ubahkan bentuk persembahannya kepada rap pantun? Ya, kepada kita tidak mesti ikatkan pantun kepada untuk orang pergi bertunang saja. Kita tak mesti ikatkan pantun kepada pakai baju kebaya saja. Itu kita ikatkan pantun kita. Macam mana kita nak kekalkan dia? Okay, jadi ada banyak perkara yang harus pemikir fikirkan macam mana nak bawa benda tu ke zaman. Dia harus masuk ke zaman. Dia tak harus ketinggalan kan. Tapi dia masuk cara yang macam mana kan. Tapi kalau kita kekatkan syarat pertandingan pantun pakai pakaian kebaya, pakai baju Melayu, ada markah pula pakaian. Apa hal ni? Berkaitan pun kan dengan pantun. Sebab persembahan ketika itulah pakaiannya. Pantun mungkin sebelum tu dengan pakaian lain. Bila masuk zaman dia berubah zaman. Tapi bila sampai satu zaman kita ikatkan dia dengan zaman sekali. Jadi masalah. Pada pandangan peribadi saya lah. Jadi jurang kita ni dengan anak-anak muda, macam mana kita nak dekatkan lagi supaya kita rapatkan, tak ada lagi jurang. Sebab pemahaman orang tua
Betul. Tak adalah tua. Maknanya pemahaman orang yang kata dah lebih experience kan, bila dia pandang orang muda dengan cara dia orang hidup, dengan dia punya digital scrolling, dengan cara mereka nak membentuk diri, I think ramai yang bimbang tapi tak faham apa yang boleh buat. Balai Seni Negara, Nadi Seni Visual Malaysia. Sejak ditubuhkan pada 28 Ogos 1958, ia terus bergerak seiring perubahan zaman. Dengan lebih 5,000 karya seni moden dan kontemporari, Balai Seni Negara sentiasa memelihara warisan visual negara. Balai Seni Negara menjadi pusat pertemuan kurator, seniman, penyelidik dan masyarakat. Bakat seni baru juga terus berkembang dengan bimbingan pasukan kuratoria yang sentiasa memberikan yang terbaik. Di bawah satu bumbung, karya berinteraksi antara masa lalu, kini dan masa depan. Balai Seni Negara, cerminan identiti, warisan dan nadi seni Malaysia. Alami seni, hayati budaya di Balai Seni Negara. Saya benar-benar nak cerita atau memahami lebih pemikiran Abang Sabri mengenai cara orang muda sekarang. Adakah kita yang semakin ketinggalan ataupun mereka yang yang sedang terkejar-kejar tapi hanya akan realise, hanya akan faham mereka terkejar-kejar beberapa dekad kemudian, you know what I'm saying? Saya sentiasa memandang tidak ada ruang kita nak salahkan sesiapa. Ya, saya orang tua melihat kesalahan itu pada anak remaja. Apa saja yang remaja buat, anak muda zaman sekarang buat tak betul pada pandang orang tua. Dan begitu juga sebaliknya kan. Ini zaman kita, bukan zaman. Tapi siapa kita nak salahkan? Jadi saya tidak memilih untuk berpihak duduk menyalahkan orang muda atau generasi muda kan. Sebab itu tuntutan dia hari ini. Barangkali ada beberapa perkara juga yang orang-orang tua, orang tua harus menilai balik pemikiran dia, pemandangan melihat anak-anak muda zaman sekarang. Dia tak boleh pegang dulu lebih baik daripada sekarang. Dia tak boleh pegang, kita tak boleh pegang. Dulu hanya nostalgia je, mungkin tak baik. Kita suka dulu sebab nostalgia. Saya minta maaf kalau kita cakap cerita P.Ramlee. Barangkali hanya nostalgia saja kepada zaman itu kan. Kita tengok filem P.Ramlee sekarang, kita tengok nostalgia kita pada set dia, prop dia, apa dia kita tak ada kan. Satu lagi, memang dia terbaik ketika itu. Zaman itu memang dia bagus. Memang dia kita rasa advance lah zaman dia. Tetapi kalau kita melihat sekarang secara jujur, kita akan melihat sekarang lebih banyak, lebih baik dari sudut teknikal, dari sudut making filem. Dan kita ada cara bekerja kita sangat lebih baik. Cara bercerita kita sangat cara lebih, edit, lakonan sangat lebih baik. Jadi kita tak boleh hanya mengatakan cerita dulu lagi baik pada sekarang. Kita tak boleh. Nasihat dulu, mungkin dulu nasihat tapi tak sesuai cara sekarang. Kan sekarang nasihat cara sekarang. Kalau kita nasihat cara dulu pada sekarang, orang tak boleh masuk, tak boleh terima. Tapi kita harus nasihat dengan cara sekarang, dengan sesuai. Jadi benda tu harus dilihat untuk tidak kita menyalahkan saja. Selalu kita katakan anak muda kita sekarang dah hilang budaya, dah hilang apa. Dia ada budaya baru yang masuk. Ada subculture lain yang mula masuk dalam anak rakyat. Jadi ini harus kita terima juga. Kita terima juga dan kita harus raikan benda tu supaya dia jadikan dia lebih selesa. Sebagai contoh, Maka kan style kan banda vintage kan. Satu budaya baru. Dan kalaulah kita tak raikan budaya ini, tak support budaya ini kan. Kan budaya ini bukan budaya kita saja.
Thailand, Indonesia semua dah menerima budaya ni kan. Jadi macam mana kita melihat budaya ni? Kita jangan fikir budaya budak orang dulu tak pakai macam ni. Kita tak tunjukkan. Okay, Jadi satu perkara lagi adalah kalau orang-orang tua yang berpegang pada budaya, yang sangat berpegang pada nilai tradisional sehingga nak berubah sedikit pun tak boleh, itu pun masalah. Harus sesuai sekarang. Kalau boleh sebagai contoh tentang seni tradisional yang banyak ritual ya, dan sebagainya. Kalau kita pegang benda macam tu, kan, macam mana budak-budak muda nak terima daya sekarang? Sebab kita pegang benda yang dia tak boleh terima. Dan benda tu dah tolak kan. Jadi harus ada saling tersulam antara benda tu kan, supaya terjumpa dengan cantik, supaya budak sekarang boleh terima seni lama kepada dia, sebab meninggalkan perkara yang dia tak perlu dah. Kita tak boleh pegang. Jadi ini antara benda yang harus dilihat oleh semua pihak pada saya. Tapi agak susah kan, sebab mungkin pemilik seni tradisional berpegang kuat sebab mereka merasakan mereka perlu melindungi. Mereka perlu memastikan yang 100% daripada apa yang boleh dilindungi kita boleh pass back to the new generation. Tetapi new generation tidak pula mengangkat, tidak pula mahu. Ya, sebabnya balik pada saya kata tadi, kalau kita sayang benda yang kita pelihara kan, tapi kita kurung, dia mungkin mati dalam kurungan. Bestnya cara Abang Sabri cerita. Kan? Kalau kita buka, dia keluar daripada kurungan, dia sangka dia menyedut udara baru kan, nikmat kan, dia mungkin lebih segar kan, dalam pantauan kita kan. Jadi dia tak boleh. Kalau kita sayang, kita kena lepaskan. Kita sayang anak kita, adakah kita nak kurung? Tidak, kena lepaskan. Kita lepas beli basikal supaya dia boleh buat basikal. Tapi mereka yang mengurungkan diri dalam bilik. Sekarang diri dah. Tetapi saya tak ada isu masalah budak sekarang dalam ni kan, sebab banyak benda luas. Budak sekarang lebih cerdik daripada budak dulu. Budak sekarang lebih cerdik kan. Tapi tak perasan ke mereka punya posture semua macam sengit je semua. Leher dia orang macam ke bawah je. Tak pernah nak kalau pandang depan, semua dah tak pernah dah. Kalau semua sama macam tu, dia tak cacat tau. Yang cacat ni bila seorang-seorang orang. Cuma yang tak buat tu yang cacat. Saya teringat tahu zaman mula komputer keluar, anak salah seorang kawan saya, ayah dia mampu beli kan. Jadi anak dia mula tak berkawan tau. Anak mula besar, dia mula risau anak dia macam. Anak mula risau kan. Anak badan dah besar kan. Bila anak dia lulus ke sekolah asrama penuh kan, anak dia harus pergi ke asrama kan. Tapi anak dia tak nak pergi ke asrama. Sebab asrama mungkin anak dia tak ada peluang untuk bermain kan. Bila ayah dia gesa anak dia pergi, anak dia boleh cakap dengan ayah dia, orang tua yang hantar anak ke asrama adalah orang tua menafikan tanggungjawab dia. Jadi dia mula siap. Wah. Dia tak sedar tau. Anak dia bijak tau. Dia bijak kan. Kalau anak dia kat asrama, ketika itu dia mungkin ketinggalan benda yang dia sedang teroka. Betul. Dan setelah dia belajar kan, benda tu baru. Jadi benda tu harus dilihat kiri kanan lah. Tak boleh satu baik, satu tak baik pada saya. Sebab salah satu daripada perbincangan yang cukup hangat sekarang adalah adakah kita tidak memastikan generasi muda memahami budaya yang perlu ada. Dari cara kita berbicara di social media, bagaimana kita begitu rude sekali, begitu tidak terfikir apa yang kita type sebelum kita type tu. Semua tu mungkin perlu diajar. Tapi siapa yang patut mengajar? Saya melihat macam ni lah. Memang ada benarnya benda tu harus ada kawalan kan, daripada semua pihak kan awal. Tetapi benda ni barangkali dia juga berlaku di semua tempat, bukan dalam negara kita saja, dalam budaya kita saja, budaya lain juga kan. Kalau kita tengok tempat lain, benda ni boleh
nampakkan melonjak pemikiran budak dan sebagainya untuk tamadun bangsa, peradaban yang naik kan. Kan kita nak tolak kan? Jangan. Kita melihat yang buruk, mungkin betul ada yang buruk, tapi kita harus juga melihat yang baik. Melihat yang baik, peranan yang banyak juga yang bagus dalam ni kan. Jadi kita tak boleh menolak teknologi. Macam mana kita nak menolak teknologi? Sesuatu yang sedang memajukan kita. Ya. Kalau kita selalu bandingkan dulu sekarang. Saya tak suka bandingkan dulu sekarang sebenarnya. Saya tak suka. Dulu pakai kira congak je, tak payah pakai ni. Habis sekarang takkan kita nak suruh anak kita balik pada zaman dulu. Dulu ayah tak pakai ni dulu, bijak juga. Okey. Takkan kita nak suruh anak kita jadi kita dulu. Betul tak? Betul. Dulu ayah pergi sekolah 50 sen je. Takkan sekarang kita nak bagi anak kita 50 sen. Kesianlah dia. Jadi tak boleh apa pun. Tak boleh apa pun. Jadi makan. Antara banyak benda yang kita tak boleh nak patah balik, nak bagi contoh. Dulu tu lebih baik. Banyak benda yang tak boleh. Jadi dalam pengarahan abang dan juga dalam kerja-kerja seni abang, adakah abang akan cuba menaikkan persoalan ini ataupun suka hatilah generasi macam mana pun dia orang nak, generasi tua ke baru ke yang baru datang ke, however they want to interpret suka hati. That means maknanya abang tak akan fikirkan okay kena ada sedikit Betul, saya faham. Saya selalunya kalau dalam skrip saya tulis, saya akan adakan konfront benda macam ni. Pertembungan macam ni. Jadi dalam pertembungan tu saya tak letak yang kalah ini menang. harus dinilai bersama kan. Harus dinilai bersama sebab penting juga benda ni, dan dalam masa sama saya sebagai asas saya seni budaya lama, saya juga masa penting benda tu diserap kehidupan orang sekarang kan. Penting. Jadi supaya benda itu tidak ketinggalan, dan sebagai latar penceritaan kita tak boleh nak mengelak. Contoh kalau saya memilih latar cerita Kelantan, saya tak boleh tolak, saya kena ada benda macam ni supaya latar tu kemas. Kalau tidak nanti di mana-mana saja boleh cerita tu. Kenapa saya nak buat cerita Kelantan kalau saya tak ada latar budaya Kelantan contohnya. Saya penting latar tu supaya kita tahu kita ni latar di mana dan sekitarannya apa kan. Baik dalam cerita kita, apa kita buat. Kita boleh mencipta alam sendiri dalam skrip kita kan. Tapi ada benda yang kita tak boleh nak kita tak boleh nafikan alam tu sebab dia terkait. Kan? Ada logiknya kena ada benda yang dalam penceritaan kita boleh buat cerita apa pun yang logik tak logik. Tapi bila kita letak latar harus terkait dengan kan. Latar ni di mana ni orang cakap macam ni kan, contohnya kan latarnya kat mana. Jadi bila saya buat cerita Kelantan saya harus ada latarnya dan budayanya, saya harus supaya orang rasa itu Kelantan. Sebab Kelantan bukan sekadar pada saya, bukan sekadar bahasa, bukan sekadar dialek percakapan. Dia satu institusi yang semua sekali dia masuk sekali. Boleh cakap Kelantan dia masuk sekali. Dia mesti ada nilai-nilai dia tersendiri. Jadi sayang kalau kita pinggir. Jadi sebagai sebuah boleh saya berkarya, tak kira itu kita bercakap pasal Kelantan, mungkin tempat negara lain pun, pada saya semua karya harus ada nilai-nilai itu. Dalam masa yang sama, yang pemikiran-pemikiran baru melihat benda ni harus kita debatkan juga, bahaskan juga dalam karya kita supaya orang boleh melihat yang mana penting benda tu kita sebagai pengarang nak mengekalkan benda tu, dan sejauh mana juga satu pemikiran baru melihat benda itu perlu ataupun tidak. Jadi sebagai pengarang saya harus tidak berat sebelah. Yang tidak berat sebelah tu yang saya rasa susah. How do you balance? Ya. Saya harus melihat pemikiran lagi ni. Sebab tu saya kata saya tidak harus berada dalam pemikiran lama yang jumutnya pegang benda tu kan. Kalau orang melihat seni wayang kulit, saya harus melihat satu pemikiran baru. Sebab tu barangkali ada banyak benda yang berlanggar pemikiran saya dengan setengah pemikiran orang budaya pun. Ada benda saya tak setuju macam tu. Contohnya saya tak setuju macam ni, tapi dia kata ini kena ada. Tahu memanglah kena ada, kerana kita yang menganggap dia kena ada. Cuba kita tiadakan, tak ada masalah pun. Betul. Kalau kita tiadakan, tak ada masalah pun. Contoh saya bagi Wan, selalu saya cakap macam ni.
Mak Yung. Apa asasnya Mak Yung? Cerita. Mak Yung datang hanya cerita. Sebelum dipersembahkan, dia ada cerita Mak Yung. Dia tidak ada ritual. Ritual tu datang kemudian. Setiap ritual, kita tahu dia datang bila. Selepas tahun, Mak Yung ada. Selepas 10 tahun, Mak Yung ada. Selepas 100 tahun, Mak Yung ada, baru ada ritual tu kemudiannya. Kan, setiap justifikasi semuanya datang. Seperti mana sejarah ditulis, riwayat ditulis, berapa ratus tahun kemudian. Jadi benda-benda ritual tu datang, justifikasinya dia lama kemudian kan. Jadi asasnya apa kan? Okey, jadi sebenarnya ritual tu pada saya setelah Mak Yung ada. Dia buat demi nak menjaga Mak Yung, konon jaga supaya kepentingan tidak diganggu orang. Supaya dia ritual orang tak diganggu sikit. Dia berani nak main dengan selamat semua kan. Baca doa selamat cara dia semua. Itu kemudian asasnya cerita. Sama dengan wayang kulit, asas dia cerita wayang kulit. Wayang kulit kita datang ambil daripada hikayat Mahabharata, Ramayana. Dalam hikayat itu saya tidak percaya ada ritual yang ditulis untuk kita gendangnya macam ni sebenarnya macam saya tak percaya ada. Dia hanya bagi kita ceritanya. Kalaulah ritual itu yang menjadi masalah kepada zaman sekarang, kenapa tidak duduk dan bincang balik sama-sama terima? Perlu tak lagi? Kalau nak kekalkan wayang kulit 100 tahun akan datang, perlu tak ritual itu dibawa? So, ritual itu sesuai untuk zaman dulu. Zaman ketika itu. Zaman sekarang tak perlu ritual dah kan. Contohnya macam itulah. Ada pertimbangan yang harus dilihat bersamalah kalau untuk nak mengekalkan. Jadi nilai budaya tu dalam filem abang macam latar sahaja. Okey. Melebihi. Saya dia lebih daripada sekadar latar kan? Lebih daripada sekadar latar. Ya, saya ada banyak saya tengok sebelum ni kalau orang buat cerita tentang di Kelantan khususnya, dia letak malam tu hero dengan heroin yang tak ada kena-mengena bercinta dekat orang tengok Dikir Barat. Latar je. Tengok aja. Jadi ada dah selit satu kan. Okey. Cerita dia pasal benda lain kan. Banyak benda cerita. Okey. Tetapi saya kalau saya letak itu isu dia. Bukan sekadar latar, tak isu dia. Contohnya salah satu sebab tu tajuk dia Tumpat Berdarah. Okey. Tumpat Berdarah ni macam mana Dikir Barat, Peti Pentas Dikir Barat menyelesaikan satu isu pergaduhan lama turun-temurun oleh dua orang pendekar barat. Dua orang pendekar barat ni moden, yang sangat diminati di kawasan tempat dia, daerah Tumpat. Tetapi oleh kerana keluarga dia bergaduh dulu, tok nenek moyang bergaduh, dua ni dia tak nak bersama dalam pentas Dikir Barat. Kalau dia ni nak main, kena cari orang lain, tak nak dia ni. Tapi dua-dua ni penonton suka ni. Tuntutan pada dia orang berdua ni. Ini menggambarkan pergaduhan itu merugikan seni. Pergaduhan keluarga merugikan seni. Tapi akhirnya dia orang berdua ni bersetuju untuk berdikir barat bersama. Tetapi dengan tujuan malam berdikir dia akan bergaduh sah. Jadi masing-masing pergi buat parang, buat apa. Tetapi diselamatkan oleh seorang lain, tu guru dia orang yang berdikir barat. Dia melompat naik ke pentas juga. Dia juga tu berdikir. Dalam berdikir barat dia ajak ketiga-tiga berdikir. Tuan-tuan dia selesaikan masalah. Betul tu. Dia selesaikan masalah. Dia cerita sejarah dulu. Kau orang tak tahu. Gini selesai. Jadi Dikir Barat tu bukan sekadar latar dalam cerita tu. Faham. Okay. Dia ada falsafah dia apa semua. Ya. Itu dia. Dan itu memang minat Abang Sabri bila bawa cerita, bila nak naikkan, bila nak fikirkan what is the storytelling of a film tu, memang begitu ke ataupun memang start daripada budaya? Sebab itu yang dipercayai. Apabila saya dah mula patah balik tadi kan, saya kenal mula, saya rasa banyak benda yang perlu dikongsikan. Banyak benda yang perlu didedahkan dalam bentuk yang lain kan. Isu-isunya isu-isu berkaitan dengan kemasyarakatan. Tetapi macam mana benda tu berlaku dalam gelanggang Ayung ke Barat sendiri kan. Jadi banyak lagi hal-hal yang masyarakat yang harus kita sentuh, kita suntikkan kepada pemahaman orang. Sebab kalau dulu orang mencari cerita,
duduk menung macam cerita macam mana nak konflikkan cerita, orang tak fikir bahawa benda-benda yang dekat dengan kita banyak terdedah dengan cerita-cerita yang perlu kita ceritakan. Banyak benda-benda kecil. Saya mula tertarik dengan benda-benda kecil, benda-benda yang dekat dengan masyarakat ini apabila saya mula menonton filem Iran contohnya. Kan kita melihat isu kecil saja, tapi bila habis cerita tu kita dapat rasa ini isu Iran. Berbanding dengan cerita-cerita kita macam-macam konflik besar, akhirnya bila kita cerita ini bukan masalah negara, bukan masalah Malaysia ni, ini masalah keluarga dia je. Jadi benda yang kecil itu akhirnya kita akan melihat itu masalah Iran kan. Contohnya pasal kasut adik bubut. Tapi bila ini isu Iran. Contoh. Jadi apabila saya buat cerita-cerita yang tentang kebudayaan dan nilai Kelantan, ini isu Kelantan bukan isu cerita. Okay. Jadi bila sebut tu Kelantan apa semua tu kan. Apa maknanya menjadi orang Kelantan dalam setiap karya Abang Sabri tu? Okay. The question. Question. Kita adalah perjuangan. Setiap dari kita. Dan perjuangan itu macam-macam bidang kan. Macam-macam cara kan. Ada perjuangan yang memerlukan ramai tentera. Ada perjuangan yang kita perlu seorang tak apa. Tapi kita ada ruang yang baik untuk kita berperang. Okay. Jadi apabila saya sudah meletakkan awal-awal daripada muda dialek Kelantan harus diangkat. Dan daripada situ saya mula bawa DK kalau program TV, kes drama-drama cerita-cerita Mak Ayung, wayang kulit dan sebagainya sangat Kelantan. Akhirnya saya rasakan banyak lagi benda Kelantan yang aku kena keluarkan. Banyak lagi. Kalau tak aku siapa? Contoh. Bukan kita tak mengharapkan ada orang lain, tapi kita persoalan siapa orang lain ni yang dapat serahkan. Kalau ada orang lain sangat baguslah. Kalau kita serahkan kepada orang bukan Kelantan yang bernama, ada juga yang minat buat, tapi ada benda yang tak sampai. Atau berlainan. Berlainan. Ada bukit-bukit, ada begitu. Jadi sebab itu saya rasa Kelantan tu masih banyak lagi yang saya kalau ada peluang dan ruang untuk saya sentuh dan dedahkan. Yang paling besar sekali pemikiran pada saya nak memecahkan pemikiran Kelantan. Sebab saya melihat kalau kita baca sejarah dulu sangat besar pemikiran itu, tetapi tidak ada satu usaha pun nak mendedahkan pemikiran itu. Kalau orang Kelantan sendiri, maaf cakap, kalau dia program-program, dia harus program-program yang kita tengok kulit tentang Kelantan. Ya. Kita pakai semuta. Contoh pada saya adakah nak menggambarkan Kelantan hanya semuta? Adakah hebat orang Kelantan kerana semuta? Saya tak percaya semuta tu menyebabkan orang hebat. Saya percaya pemikiran dia kan. Semuta tu. Jadi kalau kita nak jawab kita Kelantan dulu bejak, hanya semuta saja. Jadi ada banyak benda. Jadi saya selalu bayangkan membedah pemikiran tu. Tokoh-tokoh hebat Kelantan tu. Itu kalau saya dapat ruang tu saya nak buat macam tu lagi tentang Kelantan. Tokoh-tokoh hebat dulu, satu ketika dulu sangat besar, sangat hebat. Tokoh-tokoh Kadir Adabi contoh kan, banyak tokoh-tokohnya tu. Kita buat satu program membedahkan pemikiran dia orang supaya baru terasa peradaban Kelantan patut daripada dulu lagi, daripada zaman petani dulu besar dan hebat kerana pemikiran-pemikiran macam ni. Bukan hanya buat semuta dan keris gini. Kan itu okeylah kulit luar lah. Saya sekali nak buat perarakan buatlah. Ada masalah. Sekali-sekala nak buat perarakan. Jadi saya memang berharap Abang Sabri jangan berhenti dan teruskan perjuangan untuk memastikan at least budaya Kelantan sering ditampilkan dan sering digunakan untuk memperingatkan semua how rich we actually are. Saya kalau kita kaji sejarah dulu kan, sezaman dengan petani kan, Kelantan sama-sama naik kan, petani ni sangat besar kan, sebelum wujudnya Kerajaan Melaka petani dah dulu kan, dan petani dikabarkan 4 kali jatuh nama lain, naik nama lain, tamadun ni ada lain kan, sampai sekarang ni. Jadi
Kalaulah boleh di banyak sangat benda di Kelantan sebenarnya, seninya, apanya saja, sebab dia tamadun yang besar dulu, peradaban yang sangat besar kan. Jadi sangat sayang kalau benda tu hilang. Apatah lagi kalau dengan sengaja dihilangkan. Disengajakan sebab people don't care lah. Okey, sayang. Sebab itu saja yang boleh membesarkan dia. Sebab kita percaya kan, nak wujudkan benda baru di Kelantan tak mungkin untuk menampakkan kebesaran Kelantan. Korek yang lama tu. Korek yang lama supaya boleh besarkan. Besarkan kan? Besarkan yang tu lah kan. Adalah wujud yang baru. Memang komedi. Okay. Okey, terima kasih Abang Sabri datang ke podcast Seni Melaya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okey. Yeah. Okay, baik. Terima kasih. So, I think your gift, Abang Sabri, is that Abang Sabri boleh, the way you think. Seni Malaya, oh, Seni Malaya, Seni Malaya.